Salam sejahtera, salam hormat, salam mesra. Saingan NBFL 2026 diteruskan lagi dengan perlawanan yang terakhir di sirkuit yang kedua ini melibatkan pertembungan di antara tuan rumah JDT yang akan melayan kunjungan Kuala Lumpur City FC. Segera untuk mendapatkan ikmal pergalutan. Satu percubaan dan jaringan pukuhan Nur Akmal meletakkan JDT mendahului seawal minit yang kedua. Andre Sito dihantar kepada satu tolakan. Kombinasi dua pemain ini cukup berbisa. Andre Sito dan juga Tefi. Andre Sito bersedia dengan tolakan atau perembatan kaki kirinya. Andre Sito tolakan kepada Tefi. Yes! Satu set piece yang menarik. Sudah dijangka bola itu akan menerjah jaring. Budi berikan asakan oleh Syed Daniel. Jaringan sendiri yang dilakukan oleh Budi. Semalam JDT terpaksa berhempas tulas walaupun berjaya mendapatkan 3 mata menentang pasukan Terengganu. Firdaus Ambiah satu tolakan. Ia berjaya mendapatkan Tefi. Kemudian sentuhan Tefi untuk mendapatkan Andre Sito bagi jaringan yang kelima untuk JDT. Dan juga Selangor menentang Johor Darul Takzim. Jadi rampas Tefi. Kosong untuk Tefi. Satu tolakan mudah untuk jaringan seterusnya menerusi Andre Sito. Jaringan ke-6 bagi pasukan JDT. Dinesh pendek untuk mendapatkan Matthias. Terjatuh, bahaya kedudukan ini. Kesilapan daripada Matthias membuka ruang kepada Azli Rahman untuk meledak jaringan yang ketujuh bagi pasukan JDT. Bergantung kepada Syafiq Sabarudin untuk melakukan hadangan yang terakhir. Mudah untuk meletakkan jaringan ke-8 menerusi Abu Hanifah. Tak berjaya lepas dari kawalan Mahathir. Dapat kepada Ridwan Bakri dan itu dia tamat. Menyaksikan 8 gol terhasil di sirkuit yang kedua. Perlawanan yang terakhir melibatkan JDT dan juga KL City FC.